Dan hati itu seperti sutera terguris akan terasa ya. Mendewasakan kita mengenal seperti persahabatan. Sayangnya nak tinggalkan sekolah ni, sebab sekolah ni ibarat macam Assalamualaikum. Nama Kak Saudah Tua, berasal dari Kuching, Sarawak. Anak kelima daripada adik-beradik, 3 perempuan, 3 lelaki. First, akak masuk maktab. Masa tu kami dipilih kononnya jadi duta lah negeri Sarawak, pertukaran pelajar ke negeri Terengganu. Jadi belajarlah macam biasa di Maktab Terengganu. Kemudian postingnya pula di Sibu Sarawak, di pedalaman. Mula-mula memang ngeri lah sebab tak ada jalan darat, cuma ada jalan air saja. Jadi 2 tahun lah di situ. First posting bersama dengan murid-murid luar bandar yang tiada pipe, yang tak ada pun elektrik. Dijadikan cerita jodoh dengan suami sekarang. Semasa kami belajar, plan A dah tergendala sebab saya dapat posting dekat Sarawak, manakala dia dapat posting di Johor. Maka kami buat plan B. Selepas berkahwin, saya minta tukar ke Johor Bahru. Jadi makanya berpindahlah dari sekolah pertama ke sekolah kedua di SK Johor Jaya 2, Johor Bahru. Maka mengikutlah suami di situ. Sebenarnya permohonan tu special sikit lah tu. Sebab hendak bertukar adalah mengikut bakal suami. Dapat keputusan posting bulan 10, manakala berkahwinnya pula bulan 11, 5 hari bulan 11, 1994. Selepas di Johor Bahru, pindah pula ke SK Taman Molek, Johor Bahru juga. Setelah 11 tahun di Johor Bahru, barulah boleh meminta pertukaran ke Selangor. Ke Selangor maksudnya di kampung suami lah. Sebabnya memikirkan ekonomi dan pembesaran anak-anak. Kalau kita banyak sangat kampung nak balik, mungkin sesuatu kos meningkat dan masa kita nak bercuti tu kena bahagi-bahagikan. Jadinya kita balik satu kampung supaya mudah perjalanan kehidupan anak-anak dan kita. Jadinya berpindahlah ke Selangor. Dapatlah SK Kampung Raja Uda tahun 2004. Okey, pengalaman di Sarawak dia semua nature. Tidur dengan pelita, generator, perjalanan dia melalui air, jadi kenderaan. Cuma dari kampung Kuching ke Sibu je ada kenderaan. Kemudian guna air. Pindah ke Johor, semuanya mengejar-ngejar. Okay? Semasa kita berkhidmat, semuanya mengejar-ngejar. Mengejar sesuatu, dan Johor adalah pusat yang nak ke depan semuanya. Okay? Setelah dapat pindah ke Selangor, rasa hati risau. Macam mana suasana negeri Selangor pula? Sebab kita dah rasa Sarawak, kita dah rasa Johor, kita nak rasa Selangor ni. Macam mana agaknya rasa Selangor ni? Alhamdulillah, dapat dilalui selama 21 tahun lah. Sampai sekarang ni di Selangor, iaitu Kampung Raja Uda. Cikgu-cikgunya dan suasananya memang manis. Tiada pahit dalam sejarah perkhidmatan. Baik, pengalaman menjadi AP Bahasa Melayu lah. Memang banyak cabaran, banyak dugaan, mendewasakan untuk
kita berkhidmat dengan kawan-kawan, emosi kita, emosi kawan-kawan semua gabung supaya sesuatu matlamat dapat kita capai. Itulah godaan dan cabaran. Yang manis, pahit sikit je lah, tak banyak. Kebun kat sekolah ni, kita memang minat. Sebab apabila rakan kita yang posting ke sini berminat dengan pertanian, jadi kita dah berkobar-kobar. Sebab itulah masa zaman itu wujudnya taman herba, taman sayur-sayuran. Memang zaman kegemilangan lah, sebab bergabung tenaga dengan orang yang minat. Tapi selepas dia pindah, perkara tu dah kurang. Sebab banyak sangat tugasan sebenarnya. Sebab itulah kita tak sempat nak melakukan sesuatu di luar masa kita mengajar tu. Nasihat kakak untuk adik-adik, bekerjalah, berkhidmatlah secara jujur. Sebab kejujuran itu, fadilatnya kita akan dapat atas segala apa-apa yang kita nikmati, terutama sekali kesihatan. Kita akan kurang MC ataupun cuti sakit sekiranya kita betul-betul berkhidmat dengan jujur dan ikhlas. Sayangnya nak tinggalkan sekolah ni, sebab sekolah ni ibarat macam satu keluarga yang ramai bersatu padu. Kalau kita nak buat sesuatu kan, senang sangat sebab semuanya komitmen, semua memang hebat. Di pagi yang tenang kau melangkah dengan senyuman penuh makna. Di kelas kecil kau semai harapan, membina jiwa, mencipta impian. Setiap kata penuh hikmah, setiap langkah jadi teladan. Penat lelah tak pernah kau kira, demi anak bangsa tercinta. Terima kasih Cikgu Sauda, jasamu takkan kami lupa. Engkau pelita dalam gelita, menyuluh jalan ke cahaya. Terima kasih Cikgu Sauda, segala baktimu bermakna. Walau kini kau melangkah pergi, namamu kekal di hati. Hari ini kami berdiri melepasmu dengan bangga. Air mata jadi saksi kasih. Terus berlalu, kenangan tetap bersatu. Doa kami sentiasa untukmu, bahagia di setiap langkahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salam titipan kasih kenangan abadi buat Cikgu Odah tersayang yang akan bersara bermula hari ini. Dari pihak sekolah, saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga atas segala perkhidmatan cemerlang Cikgu Saudah sepanjang berada di SK Kampung Raja Uda dan sepanjang perkhidmatan Cikgu Saudah dalam dunia pendidikan. Sebenarnya kita kehilangan seorang permata yang selama ini memberi didikan kepada ribuan pelajar dan anak-anak didik berjaya. Terima kasih sekali lagi atas usaha cemerlang Cikgu dan insya-Allah semoga ukhuwah kita terus berpanjangan dan didoakan semoga persaraan ini akan menjadikan Cikgu Odah dan seisi keluarga terus ceria dan juga dalam alam meniti persaraan ini Cikgu terus bergembira bersama keluarga tersayang insya-Allah. Bye. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara mata, esok jangan rindu-rinduan. kami Barisan Pentadbir dari SK KRU mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Saudah selama dengan khidmat bakti selama di SK KRU. Selamat bersara. Bye. Selamat bersara Kak Odah. Semoga sihat dan ceria selalu. Kami guru-guru sesi petang SK KRU mengucapkan selamat bersara Kak Odah. Tahanina ana taqa'udik mu'allimah Saudah. Selamat bersara Kak Odah. Bye. Selamat bersara Odah. Semoga sehat selalu. Bye. Assalamualaikum, saya dari staf PKP ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Saudah. Puan Saudah ni sangat ceria, berhati, murah dan selamat bersara. Bye. Selamat bersara. Semoga sihat selalu. Bye. Assalamualaikum Cikgu Saudah. Selamat bersara. Semoga ceria selalu. Bye. Waktu terus berlalu, kenangan tetap bersatu. We will miss you. Doa kami sentiasa untukmu, bahagia di setiap langkahmu. Terima kasih Cikgu Saudah, jasamu takkan kami lupa. Engkau pelita
Kalau ada kemudian ladang. Apa lagi? Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada rumah yang panjang boleh kita jumpa lagi. Bye.